Okey, terus kita akan cuci daun pandan lah. Kita akan cuci satu-satu. Kumpul beras, ubi, paket. Yang paling penting kapur. Okey, ni dah nak siap dah. Okey, ni sekarang kita buat cendol Lepas gula. Dia total 4 jam. Kita ada letak 6 jenis gula lah kat dalam ni. Okey, seterusnya kita akan masukkan santan lah. Mesin ni senang Oh, ni lagi senang lah. Kita try dia punya cendol. Cendol dia gebu. Santan dia ada masin berlemak sikit. Yang gula merah dia sedap.